bulan Syawal 1446 Hijrah, Muslim Camp Malaysia dengan kerjasama Badan Kebajikan Islam Petronas dan Surau Al-Muslimin Petronas hari ini meraihkan anak-anak yang bersekolah rendah, yang belajar di sekolah rendah ataupun kafah di sekitar Ampang ni. Kita bawa mereka ke LCC untuk kita belikan mereka baju ataupun pakaian raya untuk mereka bergembira menghadapi musim raya ataupun Hari Raya 1446 Hijrah ini. Kita sekarang berada dekat Isetan KLCC. So alhamdulillah Isetan bagi diskaun juga. Boleh tahan juga, dia orang pun akan bagi contribution juga bagi pihak Isetan untuk kepada kanak-kanak ni lah. Kita menjemput 50 orang pelajar-pelajar asnaf. Kita allocatekan lebih kurang dalam RM300 untuk satu orang. Belilah baju raya, baju kurung, baju Melayu, sampin dan juga baju-baju ni lah, baju-baju casual lah. Kalau cukup duit kita beli kasut sekali. Happy lah sebab ni pun pengalaman baru kan, tak pernah lagi jadi volunteer untuk tolong budak-budak asnaf beli baju raya, beli barang sekolah dia orang. Jadi macam kita orang dapat expose dengan banyak lagi social luar. Kasut, baju raya, beli kasut, beli baju Melayu, habis tu beli baju baby. Terima kasih Muslim Camp. Thank you. Terima kasih Petronas. Terima kasih. Terima kasih. Orang kata amal Pusdikah Jariah daripada tuan-tuan untuk menggembirakan anak-anak asnaf, dan insyaAllah kami sampaikan bantuan tuan-tuan tepat pada sasaran, tepat pada waktunya. Bersama Muslim Camp Malaysia, bantuan kemanusiaan merentasi sempadan. Ingat Sedekah Jariah, ingat Muslim Camp Malaysia.